Yalah. Kalau memang kita tak betul buat kerja, salah, I'm okay with it. Cuma dia jadi isu berperang dengan ex-boss sebab masa tu dia dah mula kacau family. Macam kat ni ada anak-anak kecil kan. Masa tu biasalah anak-anak selalu sakit, selalu demam. So kita ni kadang-kadang terpaksa ambil cuti. So kes tu berlaku masa tu kita sibuk dengan H1N1. Pernah dengar tak? Tahu. Apa H1N1 tu? Yang virus daripada Kinsey tu kan? Dia lebih kurang macam kita juga sekarang lah kan. COVID ni kan virus juga. So masa tu H1N1 semua orang ramai juga yang terkena. Dan kita orang sampai di kuarantin kan di hospital. So masa tu kita ni konon-konon sah berdedikasi lah. Siap bawa laptop pergi hospital lah. Bawa laptop pergi hospital, bawa buat kerja. Orang kata hidup mati kerja. Betul. Bayangkan Kak Oni kan, kita orang 3 orang kena kuarantin. Kak Oni dan 2 orang anak Kak Oni, yang nombor 2 dan yang bongsu. Jadi masa tu dekat KPJ Selangor lah. Sekarang dulu SMC. Dipanggil SMC, Selangor Medical Center. Sekarang dipanggil KPJ Selangor. So 2 bilik berbeza. Seorang anak kat bawah, seorang anak lagi kat atas. Macam mana ni kita seorang jaga ni kan? Pada masa yang sama nak kena kerja. Cuma minta lah negotiate dengan pihak doktor, kata tolong letakkan kita orang kat satu bilik. Tak apalah you nak charge 2 bilik pun tak apalah, tapi kita nak semua ada. Baby cot semua letak dalam satu bilik. So alhamdulillah dia bagus KPJ ni, dia orang letak kita dekat satu bilik tu. Kau ni duduk, biasalah kita di kursi lah kan, bawa lah laptop. So bayangkan dengan kuarantin dan kita orang terjangkit H1N1 tapi still buat kerja juga kat office. So bila balik daripada kuarantin 2 minggu tu, balik ke office, kita orang ada meeting. Masa tu lah kemuncak, tak boleh nak sabar. Tak ada dah urusan masa tu. Masa tu dah mulalah orang kata apa nak jadi-jadilah. Habis lah. Memang semua benda keluar mula-mula lah. Ya Allah, tak pernah Ada baling-baling tak? Macam baling barang ke? Baling-baling tu tidak lah, tapi nak bertumbuk juga masa tu. Bertumbuk lah kan? Bertumbuk juga.